dari 7 pewangi bunga dengan 7 kubur bedok. Cik. Cuba masuk dalam makan ni dia. Dalam minum ni dia pun boleh juga. Hak tu. Hak ni pula ni. Hak ni tabur. Lain. Sama tu. Ni tabur depan rumah dia. Depan rumah dia tabur tu. Rasa apa ni Cik Weh? Kau dibuatnya saya letak betul-betul kang terjadi apa-apa. Mu ingat ambo ni bodoh sangat. Aku tak menyek dah le tu. Lama ambo jadi bomo ni. Mu jangan kecek lagu tu deh. Hak ni. Hak ni. Hak ni. Mu ingat ni bunga. Ni daripada bunga ni. Minyak ni. Mu ingat ni. Minyak ni molek ni. Minyak ni mu pakai lagu ni. Dua-dua ni. Mu pakai lagu ni. Tapi mu kena ingat minyak tu ada dua patai lari minyak tu. Mu jangan lakah. Lepas tu mu jangan masuk dari jambe. Itu kalau masuk dari jambe, kamu lakah habis. Oh, tu habis. Bau dia kuatnya Cik Weh. Busuklah macam bau minyak atas. Satu kampung boleh bau macam ni. Mu ni nak berobat tak nak berobat kecek banyak mu ni. Buatlah aku suruh. Lepas tu mu cari peluang. Mu pakai mu cari peluang. Hari-hari biar dia tengok muka mu hari-hari. Tak jemu. Mu pakai. Lepas tu bagi meresak dia tubuh mu tu. Lepas tu mu tengok. Ngakuk ni. Ngakuk jalan ngakuk. Ikut mu tahu. Cik Weh, saya ada lagi satu permintaan. Boleh tak Cik Weh tolong saya buatkan pembenci untuk adik saya? Maksud saya biar ada benci dekat lelaki tu lagi mudah saya rasa. Boleh. Bawa aku tanah kubur. Tanah kubur boleh? Tanah kubur. Aku nak tanah kubur. Masihnya aku sampai juga kan? Hamba Allah. Ma, bila kau boleh update aku pasal projek Holiday Villa tu? Aku yang tak proceed lah saya. Senangnya. Kau tahu tak apa Bazli cakap kat aku semalam? Dia cakap kat aku supaya kita kerja professionally. Tak boleh nak involvekan personal life ni masalah dengan kerja kita. Itu dia yang cakap kan, kau yang cakap? Apa aku dapat kalau aku backup dia? Aku dah tak ada hati nak buat projek ni saya. Aku dah banyak bersabar. Aku respect dia. Aku tak nak sampai aku jadi biadab. Kita dah separuh jalan tau. Sikit je lagi dah nak siap. Takkan kau tak boleh nak handle masalah peribadi kau? Sementara je. Okey. Kalau kau setia dengan keputusan kau, aku memang dah tak boleh nak buat apa-apa lah. Yalah, kerja seni macam kita ni kena pakai jiwa. Kalau kau sendiri pun dah tak ada jiwa dengan projek ni, no point aku paksa kau. Tak apalah. Okey. Baik. Aku buat benda ni pasal friendship kau dengan aku. Nanti aku akan pergi check tempat tu dan aku update kau. Awak ni kan datang kerja untuk bekerja ke untuk berseronok? Setiap kali saya tanya awak pasal progres tu daripada minggu lepas, jawapan awak sama aja. Tak tahu. Saya memang tak tahu, Cik Zuma. Habis tu apa yang awak tahu?
Tak tahu. Tak boleh ke awak pergi cari dia ke? Call dia ke apa? Usahalah sikit. Awak dengar sini. Saya bagi awak chance sampai tengah hari ni. Sebelum pukul 2, update pada saya. Faham? Faham, Cik Uzma. Dah, pergi sana. Lembab. Kenapa? You menyesal dengan apa yang berlaku malam tadi? You tak payahlah risau, okey? I takkan bagi tahu sesiapa. Itu rahsia antara you dan juga I. I tak tahu apa yang dah jadi malam tadi. I tak pasti. Memanglah you tak pasti. Macam mana you nak ingat? Kan kita mabuk. Kalau you ingat, maknanya kita taklah mabuk, kan? Boleh tak you keluar? I tak nak cakap pasal benda ni lagi. Okey. No problem. I boleh keluar. Tapi sebelum I keluar, I nak ingatkan you satu benda. I don't mind to forgive and forget. But kita kena lagi fantik, kan? You dah take banyak benda. Let's give love. Senang aja. I cuma nak you ambil Nadira balik semula. Dan you kahwin dengan dia secepat yang mungkin. Senang kan apa yang I nak? Deal. Bye. Kalau kau buat macam tu, mestilah Bazli akan lagi kecewa. Aku tak boleh lah, Yusra. Kalau aku buat projek tu, nanti lagi banyak aku jumpa Bazli. Lagi sakit kena tanggung, kan? Tak boleh lah. Okey lah. Kau buatlah keputusan kau sendiri. Tapi, projek yang dengan bumi kau satu tu siapa nak jawab? Takkanlah kau tak nak buat yang tu? Yang tu lah aku buat. Okey. Kalau kau nak buat, cepat sekarang bangun siap. Takkanlah kau boleh buat kerja dengan menggunakan tenaga batin je. Tak payah pergi ofis. Cepat bangun siap. Jangan malas. Biarlah aku rehat je. Dah kau dah banyak relax lah. Jom cepat siap. Cukuplah relax kau ni. Cepatlah. Bangunlah. Berat nak mampus pula ni. Cepat. Jom. Alah, Pa. Takkanlah pasal dia sakit, kita kena terima apa je yang dia buat. Melampau tu namanya, Pa. Papa ni kan, Uzma pelik lah. Kalau pasal Nadira, semuanya okey. Semuanya Papa sabar, kan? Uzma, kita baru je kehilangan Mama. Dan Papa tak nak apa-apa berlaku pada Dira pula. Kamu tu kena belajarlah sabar sikit. Biar masalah Dira ni Papa selesaikan. Uzma jangan masuk campur dulu. Ya? Okey, fine, tak apa. Tapi, Pa, Uzma percaya yang Nadira tu takkan tukar fikiran selagi kita tak tegur dia. Tapi tak apalah. Macam Papa cakap, kita tunggu je, kita tengok je, kan? Lagipun Uzma dah malas nak ikut campur pasal hal Nadira ni, Pa. Papa je lah handle, Macam itulah nak Papa. Ada kala masalah ni kita kena selesaikan dengan cara bijaksana. Bukan bertuhankan nafsu. Sayang? Okey, tak apa. Uzma nak tengok, okey? Uzma nak tengok macam mana, sejauh mana kebijaksanaan anak kesayangan Papa tu, Nadira. Okey? Alright, okey, bye. Kebijaksanaan apa?
Cuba tengok kat tingkap sekarang. There's this one bike. Boleh consider macam one of the bikes yang saya rasa macam nak pakai. Tarang! Nice Matte black. And then Wow. 50. Cantik. Tapi awak tiga bawa motor? Excuse me, awak jangan pandang saya tak ada mata. Saya dulu ada motor, tahu tak? Lelaki kena pandai bawa motor. Kalau tak boleh bawa motor, tak cukup brother. Tak cukup brother. Mana motor tu? Saya dah jual dah masa saya nak pergi Australia dulu. Sebab saya fikir pun kalau nak tinggal, tak ada siapa yang nak bawa. Zahir tak boleh bawa motor sebab ada fobia, pernah accident dulu. Okey. Inara suka naik motor? Suka juga. Dia pandai bawa? Ya, dia boleh bawa sebab
dulu orang yang ajar dia bawa motor tu handsome. So rajinlah dia pergi belajar bawa motor kan. Saya lah yang ajar dia bawa motor. Nanti awak ajar saya pula. Kau jual motor aku ni, Zee. Duit tu nanti kau boleh guna untuk PAM masuk company kita. Bukan kau sayang ke motor ni? Bukan ke motor kau ni? Tak apa, Bukan semua kenangan aku dengan Inara aku kena simpan. Sakit aku. Tapi hakikatnya dia dah tak ada. Kau dah pasti dengan keputusan kau ni? Aku tak ada pilihan, Zee. Dekat KL ni mana-mana je aku toleh aku nampak Inara. Cuma satu benda aku nak minta daripada kau. Aku cuma harap apa yang ada dalam rumah ni kau kekalkan lah sepanjang aku tak ada kat sini. Boleh? Boleh. Okey. Jom. So, awak nak beli mana satu ni? Saya bukan nak beli, saya nak tunjuk awak je. Hobi saya 5 tahun dulu. Alah, kalau tak ada motor macam mana saya nak belajar? Belilah, please. Saya sokong awak. Oh, jadi sebab nak belajar naik motor je awak sanggup sokong saya? Tak kisahlah. Belilah. Okey, saya boleh consider. Tapi saya nak tanya awak satu soalan. Apa nak tanya motor ni ada berapa gear, enjin semua? No, bukan. Kenapa awak nak buat semua benda yang Inara buat sebelum ni? Tak semestinya apa yang dia suka saya pun suka, dan tak mustahil kalau apa yang dia suka kebetulan saya pun suka. Ya, memang tak mustahil. Tak adalah. Kalau boleh saya nak cuba biasakan dengan benda-benda yang awak suka. Ya, dia salah satu proses untuk kenal awak. Oh, tanah kubur mari berasak tujuh tilik leher nenek moyang bau. Ni. Mau tabur depan rumah dia tanah kubur ni. Tu mana-mana lalu dia supaya dia lakoh tanah ni. Cik Weh, takkan depan rumah adik saya je? Rumah lelaki tu? Oh, tak sah lah. Mu kata nak biar adikmu je beci dia. Aduh. Kalau boleh biarlah dua-dua kan, Cik Weh kan? Kalau gitu. Mu tabur sekali depan rumah. Mu jatuh tu boleh. Tabur sekali kalau mu nak lah. Bagus. Terima kasih, Cik Weh. Lagi satu, Cik Weh rasa berapa lama agaknya diorang mengambil masa untuk benci antara satu sama lain? Allah mu ni. Tanya soal lagu tu. Mu nak kahwin ke apa tu? Ke apa? Suka-suka mu ni tanya lagu tu.
Pak Jis. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Jis. Siapa tu? Oh, itu Pak Jis. Saya upah dia untuk nyalakan lampu kat tempat ni. Supaya roh tempat ni hidup waktu malam. Lepas tu saya tinggalkan Malaysia. Oh. Come, duduk. Terima kasih. Sama. Awak suka tempat ni? Sukalah. Kenapa? Sebab dekat sini saya boleh nampak kegemapan KL. Lepas tu jalan ni semua ada kereta banyak, sibuk. Saya boleh tengok semua tu. Selalu awak datang sini lepas Inara meninggal. Inilah kali pertama saya datang tempat ni balik. Lepas 3 tahun Inara meninggal. Habis tu awak tak pernah datang sini kalau awak rindu dia ke... Nak buat apa saya paksa diri saya untuk ingatkan sesuatu yang saya nak lupa kan? Manalah tahu. Kalau ikutkan hati saya sebenarnya tak nak bawa awak datang sini. Hah? Tapi awak yang nak sangat kan? Awak nak tahu tak apa saya rasa sekarang ni? Saya nak cakap terima kasih sangat-sangat sebab buat saya rasa bahagia sangat. Saya bahagia. Saya tak pernah terfikir saya boleh buat benda yang saya tak pernah buat sebelum ni. Tapi bila dengan awak, luhur hati hanya bagimu saja, bagai udara untukku bernyawa. tahu tak? Hari jadi saya minggu depan ni. No. Bukan, setahu saya birthday awak March kan? Memanglah March hari jadi saya, tapi hujung minggu ni hari saya dapat kehidupan baru. Saya dapat jantung ni. Kau free tak? Tak, awak saya free je. Awak nak saya buat apa? Tak adalah, saya cuma nak awak teman saya jumpa keluarga pendema ni. Sure, boleh. Kat mana? Saya tak boleh cakap. Surprise.
Okey? Kita pergi ziarah keluarga penemu tu, lepas tu kita ambil cuti sekali. Boleh kan? Okey, tapi sebelum tu bagi tahu saya dulu dekat mana. Jangan macam tu. Bagi tahu saya kat mana. Kalau nak tahu, kejar saya sampai dapat. Apa saya susah sangat nak bagi tahu saya kat mana? Kejarlah! Kau dengar sini baik-baik, Yusra, apa yang aku nak cakap. Kalau kau masih nak sebelahkan Nadira lagi lepas ni, kau tahu nasib kau. Uzma, aku rasa kan engkau adalah orang yang paling bermasalah sekali, kau tahu tak? Amal tu tak nakkan kau, tolonglah terima kenyataan. Kau boleh belaklah pergi cek jantan lain. Kau jangan nak salahkan Nadira je, tahu tak? Kau ni dah banyak seksa hidup Nadira. Sedap mulut kau, Kau sebenarnya tak kenal lagi siapa aku. Kau jangan cabar hidup aku, Yusra. Jangan sampai apa yang aku akan buat dekat kau takkan suka. Aku nak cakap kau satu benda, Nasib aku bukan di dalam tangan kau, kau tahu tak? Tapi kau jangan lupa, nasib kau tu yang kau kena ingat. Sebab masalah juga orang macam kau ni. Sebab dia ingat dia lebih berkuasa daripada Tuhan. Bodoh! Nanti kan awak kena bawa saya naik Gunung Jerai, Gunung Ledang, naik roller coaster, speedboat. Apa-apa je yang saya tak pernah buat dulu. Janji. Okey, saya boleh bawa awak. Tapi sebelum saya bawa awak buat semua tu, saya kena jumpa doktor awak dulu. Salah. Iyalah, saya kena jumpa doktor awak dulu sebab saya nak tahu macam mana kondisi jantung awak kan. Tak pasal-pasal. Hello. Saya ni dah pernah naik puncak Gunung Kinabalu tau depan mata awak. Yes, okay. So tell me, kenapa awak nak buat semua adventure trip ni? Tak saja. Awak dengan Inara dulu kan suka buat benda-benda macam ni, adventure stuff. Dia pun suka. Ya, tapi Nadira bukan Inara. Kenapa awak nak jadi dia? Saya lupa nak beritahu awak. Saya ingat minggu ni saya nak pergi tengok Holiday Villa. Tapi saya balik hari je lah kot. Saya nak tengok progress projek kat sana macam mana. Nak ikut tak? Tak nak lah. Apa buat lagi projek tu? Awak boleh suruh Zahir pergi check. Lagipun dah set semua benda kan? Mana boleh macam tu. Kita dah banyak dah hancurkan hati dia. Takkan kita nak tengok projek ni hancur juga. Kan? Okeylah, kalau macam tu, awak pergilah, saya tak pergi. Okey. Okey. Night. Ni kan, dia akan merangkak cium tapak kaki aku. Padan muka dia. Dan satu lagi, lepas ni dia akan jadi kerja yang bodoh dengan cakap tuan dia. Yeah, that's power.
Kalau tak, kau tengoklah si Hamid tu bodohnya. Ya Allah, nak terjun dari tingkat 10 kalau aku tinggalkan dia. Betul tak? Tapi itu semua tak penting. Yang penting sekarang ni, kau kena tenyeh-tenyeh minyak tu kat dia. Sebab minyak tu powerful gila-gila. That's soon, baby. You don't worry, okay? Yang penting sekarang ni, malam ni kau nak cari mangsa ke apa? Lebih baik kau cakap aku. Cepat. Alah, aku tak nak lah cari masa-masa ni. Aku nak cari yang penyedap jiwa aku je. Cheers. Romeo, mau balik? Alhamdulillah. Kau main panjang kau punya sendawa. Kau dah makan dah? Kau tak beli apa-apa untuk aku? Mana aku tahu kau balik nak makan? Aku ingat kau dah kenyang makan cinta kat luar. Kunci pintu. Hello? Bercakap. Apa dia? Gagal lagi? Apa benda ni? Ha? Kau cakap kau hebat sangat. Takkan seekor nyamuk pun kau tak boleh nak uruskan? Aku dah bayang kau tau. Ha? Aku cakap apa tu? Aku nak kau pastikan mayat dia pun tak ada orang jumpa. Sekarang ni apa dah jadi? Dira, kenapalah sampai jadi macam ni? Aku rasa kau ada salah makan ni. Ha? Kau makan apa tadi? Ha? Tak. Aku tak salah makan. Aku jaga makanan aku. Aku slow you je ni. Nak hitam pun. Jom pergi hospital. Ha? Jangan pandai-pandai. Kau bukan doktor. Mana tahu pasal jantung kau ke? Tak payahlah. Aku kadang-kadang pelik kak. Dia sibuk duk paksa aku bawa dia pergi tempat-tempat yang aku pernah pergi dengan Inara. Lepas tu dia nak buat semua benda-benda yang Inara pernah buat. Kau tak tanya kenapa? Tak ada jawapan. Aku wonder juga. Yalah, kau pun tahu kan macam mana aku dengan dia. Aku heran takkan dia tak ada rasa sakit hati ataupun rasa jealous ke. Yalah, perempuan ni kan mana boleh kalau dapat tahu boyfriend dia masih ingat dekat ex-girlfriend. Pelik juga. Takkan dia tak tunjuk langsung rasa jealous dia? Mungkin dia nak test kau kot. No. Aku tahu tak. Sebab dia buat macam biasa, macam tak ada rasa. Atau mungkin pasal jantung tu. Mungkin juga. Tapi kau sendiri tak confirm jantung dia tu jantung Inara ke tak? Aku tak tahu lah saya. Semuanya masih sama-sama lagi. Tapi apa yang aku pasti, makin hari aku tengok makin menjadi-jadi persamaan dia dengan Inara. Selagi kau tak dapat kepastian, selagi tu kau akan kusut tau. Apa kata kau pergi jumpa doktor yang rawat Inara dulu? Kau tanya pasal jantung tu, mesti dia tahu punya. Apa benda kau cakap ni? Kau pun tahu doktor mana boleh reveal semua tu. Kak, kaki ke sakit? Kau tidur dulu. Esok kita cerita lagi, Thanks, Isra.
Tadi Uzma ada datang. Kenapa? Tak ada apa-apa, dia cuma risaukan kau. Dia tanya kau ada makan ubat ke tak. Biasalah, dia kan kakak kau. Mesti ada concern pasal kau kan. Amma, I'm sorry. I am so sorry, Amma. Tolong maafkan I. Please. Wow. Awak masak? Kira langkah kanan lah saya ni. Yelah, bukan senang nak rasa masakan awak. So saya breakfast kat sini lah. Okay. Kenapa dengan Bas ni? Sejak bila anak mama ni jadi lelaki dayus?